أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, nescaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Ya Rabbal Alamin, Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan hari akhirat. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami husnul khatimah. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami sebelum kami mati. Ya Allah, kami sentiasa bertaubat kepadamu. Ya Allah, kami menjauhi maksiat. Ya Allah, kami mencintai akan kebenaran dan amalan salih. Dan ketika kami mati, Ya Allah, berilah kepada kami, rezekikanlah kepada kami syahadah untuk bersyahadah. Ya Allah, Ya Allah, masukkanlah kami semua, Ya Allah, ke syurga-Mu, Ya Allah, dengan penuh kebaikan, Ya Allah, dengan Al-Quran, dengan iman, Ya Allah. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu, Ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lihat dahulu sinopsis pada hari ini. Bermula daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga, perbezaan antara orang-orang yang kafir dan orang yang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul, dan apakah balasan bagi mereka. Kemudian diikuti pada ayat 4 hingga 9, apakah hukum perang, tawanan syahid yang terbunuh di jalan Allah dan kemenangan bagi umat Islam. Dan seterusnya pada ayat 10 hingga 11, kita memerhati jejak umat terdahulu dan Allah menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allahumma arhamna bil Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم
ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. صدق الله. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, sentiasa semangat membantu agama Islam agar maju di mana jua. Yang pertama. Yang kedua, berhati-hati dengan sikap buruk yang boleh menghapuskan segala amal soleh. Dan yang ketiga, kita bermusafirlah, ya. Kita lihat sekeliling, ambil pelajaran agar kita sedar Allah adalah pelindung yang perlu selalu saya taati. Allah, la ilaha illallah. Kita lihat dahulu perkataan pilihan kali ini.
iaitu apa? Athkhana, ya. Athkhana ini perkataannya pun mencabar dalam ayat nombor 4 itu, iaitu kamu mengalahkan mereka berlebihan dalam sesuatu. 2 kali saja disebut di dalam al-Quran, dan inilah yang kita akan sama-sama lihat bagaimana umat Islam diberikan semangat pada ayat nombor 4. Tuan-tuan perhatikan, tetapi ianya bukan melambangkan Islam agama teroris, tetapi Islam adalah agama yang memperjuangkan keadilan yang sebenar-benarnya. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Jom kita mengaji sikit tajwid pada hari ini. Kita lihat di slide kita contoh-contoh ayat yang kita nak lihat. Ayat keempat, kalau kita perasan tadi kita baca hatta tad'al harbu awzaraha. Sedikit saja potongan yang diambil. Nak fokus pada hatta tad'al harbu awzaraha. Memanglah lidah kita kadang-kadang agak suka nak menyebut huruf-huruf ini. Ada huruf apa? Tad'a. Huruf ta di hujung lidah. Huruf dad di bahagian tepi lidah. Huruf ain di bahagian tengah halqum. Nak menjelaskan makhraj, apatah lagi nak dicampur dengan sifat-sifatnya juga. So jangan kita tebalkan ta itu hatta tada'a. Tebalkan ta, dia secara automatik jadi ta. Hatta tada'a. Jadi kita baca hatta tada, hatta tada'a, hatta tada'al harbu awzaraha. Semua-semua kita ikut di rumah. 1, 2, 3. Hatta tada'al harbu awzaraha. Yang tebal kita tebalkan, yang nipis kita nipiskan. Jangan awzaraha. Ra dengan ha sama tebal. Sepatutnya ra yang tebal, ha nipis. Raha. Awzaraha tad'a. Kita baca sama-sama. Hatta tad'al harbu awzaraha. Itu sedikit untuk ulang kaji tajwid pada hari ini. Kita berikan hak-hak setiap hurufnya, makhraj, tempat dia dan juga sifatnya. Kalau sifatnya tebal, kita tebalkan. Sifatnya nipis, kita nipiskan. Dan kefasihan dalam menyebut huruf sudah pastilah apabila kita mengulang perkataan. Kali pertama rasa payah, kali kedua payah. Tapi kalau kita ulang, bayangkan sampai 10 kali, tempat-tempat yang payah, lama-lama dia akan jadi mudah. Jadi setiap perbuatan tu mesti ada latihan. Setiap ilmu, setiap perkara ada tadrib dia, ada tatbiq dia, ada latihan, ada percubaan yang kita buat. Lama-lama lidah kita jadi fasih, insya-Allah. Wallahu a'lam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا الله والحمد لله رب العالمين.